Ataupun panggil ni, lebih baik lagi kalau panggil ni. Kalau sudah nama gitu, hak moleknya kerajaan ini kena menyediakan peluang. Kementerian Dalam Negeri, bahagian pendaftaran dia kena beri peluang kepada masyarakat dia tukar nama, tulis molek. Tu hak betul. Supaya Nabi buat baru betul. Tapi dah tak ngaji, buat pemerintah ni pun tak tinggal satu juga. Tapi kalau nak tukar kat kenalan agama benar boleh pula. Nak tukar nama tak boleh. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Hak ni hak Nabi suruh dia. Ahli politik pun kalau tak ngaji jadi lagu tu. Orang rakyat pun dia tak tahu. Tak penting. Sebab apa? Tidak peka. Benda ni Nabi tukar. Nabi tukar nama. Bukan nama orang, nama tempat pun Nabi tukar. Daripada Yathrib jadi Madinah. Dia tukar. Bukan nama orang saja. Ada nama Haizan, Hazania, Arinta, macam-macam nama. Ardiana nama, macam-macam. Banyaklah nama lagu tu. Setengah-setengah tu dia kapuh nama ayah dengan mak. Hak ni dia kapuh. Ambil ayah sikit, Zahari ayah, mak ni Zaitun misalnya. Zatun jadi dah. Kalau Kadir dengan Zaitun jadi Katun. Jadi lagu tu teruk lah. Tapi tak berubah pula tu muka dia tahu makna tu kan. Kira-kiranya lagu tu ikut serok. Tak boleh. Bukan lagu tu cara nama ni. Lepas pada tu ada lagi style orang putih. Ikut style orang putih. Dia bunyi maju, bunyi berilmu kalau orang putih. Tak, kalau orang Islam tak sih. Dia nak ambil sempurna, saintis kau gapo-gapo, kau pakar gapo-gapo kau. Dia sebut Isaac Newton. Ambil sempurna tu Isaac tu dia Ishak lah. Tak boleh bubuh nama Islam. Ada dalam Quran kan tu. Jacob tu orang kita tak ada dalam nama lagu tu. Yakub, tapi Isaac ada. Sudah bunyi dalam lagu tu. Dia ambil sempurna tu. Ishak tak boleh. Ishak lah. Orang Arab sebut Ishak Newton. Ishak juga. Kita ambil tu. Lepas tu Ja'far. Dia nak bunyi nama apa tu? Jeffrey. Jeffrey. Nak bunyi lagu. Salihah nama molek-molek. Sally. Fatimah nama molek-molek. Fatty dia kata. Nak bunyi lagu tu. Aminah, Amy jadi. Ali, Eli tu makna dia nya Tuhanku. Kalau kau orang putih molek kau tu. Tak tahu bukan satu. Orang gitu. Ikut serok. Khairi misalnya, Khairu ke nama. Hairi jadi Hairi. Hairi orang putih mana? Bulu, nak ke bulu? Tapi habis usah. Apa khabar? Apa habar jadi habar. Tak ada dah kha. Khairi jadi Hairi. Nak bunyi orang putih. Penyakit ni penyakit bangsa yang terjajah. Lagu tu lah. Ada juga dia ambil Arab tapi lucu lah makna dia. Setengah hak pelik benar tu, jarang benar tu kita tak kira. Ni hak ramai juga. Misalnya nama Syamsul Bahri. Apa dia Syamsul Bahri? Syamsuddin yalah matahari agama, mudah-mudahan jadi penyuluh pada masyarakat ni. Yalah Syamsuddin. Syamsul Bahri matahari laut. Doa ke dia. Bapa nak suruh jadi nelayan kau? Allah. Badrul Hisham. Lama di kalangan kita. Badrul Hisham apa makna? Badrul makna bulan penuh purnama. Hisham tu apa makna? Hisham tu makna dia pecah-pecah. Pecah-pecah. Jadi bulan pecah-pecah. Lalu dia tak ada makna. Kalau Badrul Hisan, seperti ni. Kameraman kita ni. Badrul Hisan, betul-betul Badrul Hisan. Bulan purnama di kalangan orang-orang yang cantik. Dia tu bulan purnama. Lebih terang lagi. Orang ni ramai dah cantik dah, dia cantik lagi. Tak apa. Tapi kalau Badrul Hisham, bunyi Arab, makna dia tak tahu ke dia lucu. Jadi tu kena beringat. Banyak dah Lani tu nama lagu tu. Lepas tu kena beringat. Kita kena tahu. Inilah penting ngaji tu. Nama gelaran.
nama gelaran. Nik, buat kita tu kan. Kalau nik, ialah di kalangan kita tak apa, benda tu memanglah dia sudah jadi nama keturunan. Tapi kalau bahasa Arab ni tak ada pergi ikut mana pun, makna tak boleh. Sebab kita paksi nama kita ni Arab, orang Islam. Kita kena fikir hak tu. Apabila pergi ke negeri dia nak suka. Nik ni mana ke dia? Kemaluan perempuan tu, nik. Kalau nun dia kaf, N-I-K, kemaluan perempuan. Kalau ni, nun ya hamzah, makna metah. Metah, tak masuk, tak matang. Tak boleh ke mana-mana. Tapi hak tu kita kata khusus dengan bahasa kita dalam masyarakat kita, nak kena betul lah kita kata. Dan itu bukan merupakan nama keturunan. Boleh kira lah, tapi tak sedap lah kalau pergi negeri orang kan. Kalau pergi negeri Arab ni tak sebut, dia pun kejik-kejik mata lah. Keruk-keruk kening, buat apa sih lagu serah tak sedap nak kacak gitu, buat apa? Sumpah diri sendiri, dia serah lagu tu, kita tak ada apa. Sebab kalau pergi di Pakistan, kalau di India, kalau orang kita nama Bakri dia kambing tino. Kena ambil kira kan, tak orang jangan kira kita saja. Kambing tino, Bakri mana kambing tino. Pasal kita nak jaga semua bahasa kau dalam dunia. Tak, jaga hak utama lah, hak utama hak kita selalu berurusannya Arab. Moga kita asah kita tu Arab Islam. Kita kena ambil kira hak tu. So lagi ada juga nama dia tidak tahu makna apa. Rafidi, ada juga nama Rafidi. Padahal Rafidi ni makna Syiah kerak, Syiah hangit. Lepas tu kat mula nak sebut tak kena lah. Sebab salah lah akan datang jadi. Bila faham dia tu tidak Syiah, ayah ni bubuk nama lagu tu pun yalah juga, susah juga tu. Janganlah bubuk pelik-pelik. Lepas pada tu asal lagi boleh keliru dari segi sebutan, sebab tu kena ejam molek. Susah lah pasal pakar Rumi ni. Kalau kita kata Anisah, orang nama Anisah, perempuan nama Anisah, kalau tulis kod Rumi A-N-I-S-A-H, Anisah gitu. Padahalnya hak betulnya Anisah. Kalau Anisah molek, teman yang mesra, yang rapat. Tapi kalau Anisah, bahasa Arab lain, makna dia cik, C-I-K. Hak tak nikah lagi tu perempuan orang panggil cik. Anisah Fatimah misalnya, Cik Fatimah Anisah. Kena tulis molek. Tu kena tulis molek. Dengan sebab tu dia kena payah. Ana jadi payah lah. Sebab tu bubuh nama tu A2 lah. Takut keliru lah, E2 lah. Pasal Rumi ni, itu pun tak lagi juga. Kan Muhammad misalnya, S tu ha ke ha. Tak boleh ha ke ha. Nak tahu mana ada tanda? Tak ada. Cuma atas kita biasa sebut lah. Kita hak Islam ni, hak maklum dia, kita baca ha. Lepas tu hak Muhammad ni pula banyak pula ni. Hak nama mak saja, mak lah macam-macam lah. Ejo pula Muhammad lah, macam-macam ejo. Hak tu perkara lain pula. Hak nama MD dia panggil mak lah, MOSD Muhammad. Sedangkan kalau hak international, hak guna hak Rumi ni, MD tu Muhammad, MOSD dia tak tahu ke satu kau dia. MOSD Malaysia lah. Kalau Indonesia Mo dia panggil MOS Mo. Bukan MOSD juga. Kena berjelas molek. Sepatutnya ahli bahasa dia kena cara benda-benda lagu ni punah. Sebutan tu punah. Jadi kalau MD moga rengkah kan, MD dia sebut McDonald lah, MC Mac dia sebut. Jadi kalau MD apa tak sebut Mac, kalau sebut Mac lagi teruk. Gila. Alah parah-parah. Dia sebut molek. Kalau MD pun maksud tu dia tu nak lagu mana. Sebab itulah Hana syurkan kerajaan, pemerintah dia bagi peluang. Dia kena ada orang reti, barulah ada kerja hak mengaji ni. Tugaskan satu orang cek, jangan jadi sport bergali dulu, tak reti kau satu ikut royak tulis kok tak patut dah zaman lagu ni, zaman moden, zaman kita ni duduk salah lagi benda-benda lagu. Biar jelas gapo-gapo. Mabui peluang.